sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa perjauhan, apa nan dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. Masa perjauhan, apa nan dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. The Ramlis ni, sekarang ni dah ada satu lagu. Adakah The Ramlis akan buat lagi lagu selain pada lagu P. Ramlee? Mungkin dengan konsep yang sama ke? Different vocal. Ada plan kot, tapi tak sure lagi. Sebab Najwa pun giving. Giving? Ya, December tu dah nak go off belajar. Oh, dia pergi study. So timing tu tak amazing. Tak amazing. Alah, lepas tu okey apa? Tunggu dia balik lepas tu buat lagi? Tak ada pun cari orang lain. Mana boleh? Tadi Ramlee. Dia boleh. Oh, dia tambah S. Tambah S lagi lah kan. Okey juga. Tapi dia macam tak nak buat lah. Rugi-rugi kalau tak buat lagu. Betul. Kena maintain hype. Dia kalau boleh biar keluar macam Boyz II Men kan ada kan. Dia perempuan punya pula kan. Oh ya? Kena. Dia macam Beyonce kan ada dia punya group kan. The Ramlee kena ada. Tanya sama hati, apa asal sayang? Adakah tandanya nampak dipandang? Kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. Okey, kita sekarang ni bersama The Ramlis untuk carta hit era yang akan ke udara pada hari Sabtu 12.30 hingga 4 petang. dan hari Ahad ulangannya daripada pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Dan ini adalah siapa you? Nama you? Nama saya Liana Fizi. You siapa? Saya Amira dari Kumpulan Tilu. Saya Farid Tilu. Dia siapa? Johar dari Tilu. Ya. Dan kami pemalu. Jumpa anda dengarkan carta hit